Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Batrisha Umaira dari 4 STEM 2. Selamat sejahtera. Nama saya Pang Yihua dari 4 STEM 2. Selamat sejahtera. Nama saya Angeline dari kelas 4 STEM 2. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fitri bin Muskamal dari kelas 4 STEM 2. Kangas street art yang terletak di sebuah lorong di tengah-tengah bandar untuk menghidupkan karya mural yang menakjubkan. Dihasilkan oleh pelukis tempatan dan pelajar sekolah. Lorong ini menjadi kanvas terbuka yang meraihkan identiti dan budaya Perlis. Selain menjadi tempat bergambar yang popular, anda juga boleh mendapatkan potret wajah anda dilukis oleh seniman tempatan. Masjid Al-Husin atau lebih dikenali sebagai Masjid Terapung yang dibina di atas air dan dikelilingi panorama laut Selat Melaka. Keunikan reka bentuknya terletak pada penggunaan batu marmar dan granit yang diimport dari luar negara, menjadikan struktur masjid kelihatan eksklusif dan elegan. Apabila air pasang dan matahari mula terbenam, pemandangan di sini menjadi begitu memukau seolah-olah masjid ini terapung di atas lautan yang berkilau. Selain itu, Taman Anggur Perlis atau dikenali sebagai Perlis Vineyard merupakan destinasi agropelancongan yang unik di utara Malaysia. Terletak di Kangar dan diuruskan oleh Jabatan Pertanian Negeri Perlis. Ladang ini mempamerkan kejayaan penanaman anggur dalam iklim tropika. Taman Anggur Perlis terletak di Kampung Lembah Tui, Kangar, Perlis dan merupakan sebuah taman yang unik yang dikendalikan oleh Jabatan Pertanian Negeri Perlis. Taman ini ditubuhkan untuk memperkenalkan pelbagai jenis anggur dan mendidik pengunjung tentang pertanian anggur. Di Taman Anggur Perlis, pengunjung dapat menikmati pemandangan kebun anggur yang subur dan berbunga. Taman ini menawarkan peluang untuk melihat proses penanaman dan pengurusan anggur secara langsung, serta belajar tentang pelbagai varieti anggur yang ditanam di kawasan ini. Ini adalah tempat yang menarik untuk keluarga dan pelajar yang ingin memahami lebih lanjut tentang pertanian. Pesisiran Pantai Kuala Perlis ialah kawasan tepi pantai di Kuala Perlis, Perlis, Malaysia yang terkenal dengan pemandangan laut yang tenang, suasana perkampungan nelayan dan santapan mewah. Ia boleh dicapai dalam masa kira-kira 15 hingga 20 minit dengan kereta dari Kangar, ibu kota Perlis, atau Bukit Kayu Hitam di Kedah. Ia terkenal dengan matahari terbenam yang indah di atas Selat Melaka dan ramai pelancong dan penduduk tempatan datang untuk bersiasat atau mengambil gambar di pantai pada waktu petang. Ia mengekalkan suasana perkampungan nelayan tradisional dan anda boleh melihat pemandangan nelayan yang sibuk dan bot nelayan yang ditambatkan. Terdapat banyak restoran makanan laut di sepanjang pantai yang menawarkan makanan laut segar seperti ketam, udang dan ikan dan disuruhkan untuk mencuba kebakaran tempatan, ketam cili dan ikan bakar. Selalunya terdapat gerai makanan di tepi jalan yang menjual makanan Melayu seperti sotong goreng dan keropok lekor. Dari sini, ia adalah kira-kira 1 jam perjalanan feri ke Langkawi dan merupakan tempat transit yang popular. Terdapat laluan berjalan kaki di sepanjang pantai untuk berbasikal atau berjalan kaki dan berasai angin laut. Kampung Warna-Warni atau nama sebenar Kampung Seberang Ramai di Kuala Perlis merupakan sebuah perkampungan unik yang terkenal dengan rumah berwarna-warni dan murah kreatif. Setiap dinding dihiasi dengan lukisan menarik yang menggambarkan kehidupan kampung, alam semula jadi serta budaya tempatan.
Gabungan warna cerah dan seni jalanan ini menjadinya destinasi fotografi yang sangat popular, terutama dalam kalangan pengunjung muda dan penggemar media sosial. Walaupun penuh dengan murah moden, kampung ini tetap mengekalkan ciri-ciri tradisional sebuah perkampungan Melayu. Suasana mesra penduduk tempatan juga membolehkan pelancongan berinteraksi secara langsung untuk lebih memahami dalam tentang kehidupan masyarakat di sini. Destinasi ini mudah diakses kerana terletak hanya 10 minit dari pusat Kuala Perlis. Kampung Warna-Warni bukan sekadar lokasi pelancongan, juga sebuah pengalaman unik yang menggabungkan seni, budaya dan keindahan dalam Perlis. Sekian, terima kasih.